Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perak aman makmur dan salam Malaysia Madani. Hari ini kami akan membincangkan sebuah wawancara yang telah kami lakukan. Saya akan membincangkan ataupun menceritakan biodata guru yang pertama. Guru yang pertama iaitu Guru Wismawizah binti Rahmin, berasal daripada negeri di selatan tanah air iaitu negeri Johor, dan tarikh lahir beliau pada tanggal 1975. Sebelum beliau memulakan kerjaya sebagai seorang guru yang berjaya, beliau memulakan pendidikan di peringkat sekolah menengah di SMK Pekanbaharu dan melanjutkan pendidikan di UiTM Skudai disebabkan beliau mendapat tawaran dalam bidang diploma iaitu Diploma Perancangan Wilayah dan Bandar. Bukan setakat itu sahaja, beliau berjaya menamatkan pendidikan beliau di peringkat diploma dengan meneruskan pendidikan beliau di peringkat ijazah sarjana muda seni bina dan landscape. Beliau mendapat tawaran untuk terus bekerja di sektor swasta yang diberi nama Consultant and Construction. Selepas beliau bekerja di dalam sektor swasta, beliau merasakan kualiti bersama keluarga tidak terjamin. Beliau mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru dan pada tahun 2003 beliau menerima tawaran dan berjaya lulus temuduga untuk menjadi seorang guru dengan mengambil Diploma Pendidikan Pasca Siswazah iaitu DPLI. Beliau mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Batu Pahat dalam bidang majornya iaitu landscape dan minornya nursery ataupun reka cipta. Beliau mula bertugas sebagai seorang guru pada tahun 2005 di sekolah pertamanya di SMK Jenjarum di negeri Selangor, dan beliau bersambung perkhidmatan ke sekolah kedua di sekolah SMK Jelai bermula pada tahun 2012 sehingga kini. Okey, seterusnya guru kedua adalah Cikgu Aryati Mastura yang telah berkhidmat selama 12 tahun di SMK Jelai. Minat beliau untuk menjadi seorang guru berada di bangku sekolah rendah lagi. Setelah tamat pengajian di peringkat menengah, beliau telah mendapat tawaran untuk menduduki ujian temuduga untuk masuk ke IPG. Namun, usaha beliau untuk menjadi seorang guru pada ketika itu gagal. Tetapi, beliau tidak berputus asa dan terus melanjutkan ke peringkat diploma dengan ambilan perakaunan. Selepas tamat pengajian diploma, beliau telah melanjutkan pelajaran ke peringkat degree di Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan kos yang dibawa beliau pada ketika itu adalah kemahiran hidup. Dan sehingga kini, Cikgu Aryati Mastura menjadi seorang guru dan mengajar subjek reka cipta. Seterusnya, cara pengurusan kelas bagi Cikgu Wismawizah. Yang pertama adalah melantik EJK kelas seperti ketua kelas, penolong ketua kelas, EJK kebersihan dan EJK disiplin bagi memudahkan dan melancarkan urusan kelas. Yang kedua adalah komunikasi dua hala, iaitu cikgu akan lebih mesra dan rapat dengan pelajar supaya pelajar boleh berkongsi masalah dan sebarang aduan untuk mendapatkan penyelesaian dan nasihat daripada cikgu. Yang ketiga adalah mengamalkan sistem bertugas, iaitu cikgu akan membagikan tugasan harian, mingguan kepada pelajar seperti tugasan kebersihan dan susunatul kelas. Seterusnya adalah cara pengurusan kelas bagi Cikgu Mastura ini, iaitu yang pertama menggunakan pendekatan psikologi pelajar, iaitu memahami latar belakang pelajar dan karakter pelajar dan disesuaikan dengan cara pengajaran agar lebih efektif. Yang kedua adalah memberikan layanan kasih sayang, iaitu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada pelajar agar mereka lebih mudah menerima. Saya akan membentangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh guru. Bagi Cikgu Mastura, beliau menyerahkan dua cabaran utama yang dihadapi oleh beliau. Cabaran yang pertama adalah dari aspek kesukaran untuk mengakses kemudahan teknologi. Seperti mana yang kita tahu, SMK Jelai terletak di kawasan luar bandar. Hal ini menyebabkan beliau sukar untuk menggunakan teknologi dan juga kemudahan yang lengkap untuk menerapkan di dalam pengajaran beliau.
Selain itu, Cikgu Mastura juga menyatakan cabaran yang kedua adalah dari aspek kesabaran. Bagi Cikgu Wisma pula, beliau menyarankan satu sahaja cabaran utama yang dihadapi oleh beliau. Cabaran tersebut adalah dari aspek skop kerja yang sangat luas. Guru bukan sahaja tugas guru bukan sahaja untuk mendidik, malahan guru juga terpaksa menjadi kaunselor, penasihat, jurulatih dan juga pentadbir dalam pelbagai situasi. Baiklah, seterusnya bagi dilema yang terakhir, iaitu langkah mengatasi bagi cabaran yang sebelum ini telah dinyatakan, iaitu bagi Cikgu Wisma adalah cabarannya adalah berkaitan dengan skop guru yang luas. Jadi yang pertama, langkah mengatasi iaitu menggunakan sistem bertugas dan perancangan tugas yang sistematik, yaitu membuat jadual harian atau mingguan yang disediakan untuk mewujudkan rasakan pembawa dan menyusun tugasan harian mingguan bulanan untuk jelas sebagai jadual maupun kalender. Mastura pula cabarannya adalah kemajuan teknologi dan kesabaran. Oleh itu, langkah yang mengatasi bagi kesabaran adalah memahami keperluan emosi dan psikologi pelajar untuk mengelak konflik melalui pendekatan mesra bersama pelajar. Jadi bersama-sama memberikan pandangan dan penyelesaian. Seterusnya adalah mengurus tekanan dengan sabar, iaitu berusaha untuk tidak melenting walaupun ketika marah, khususnya untuk menjaga kesihatan mental. Okey, untuk teknik yang digunakan oleh Cikgu Mastura, beliau menggunakan teknik suasana santai dan mesra, di mana teknik ini menceritakan bahawa dia membina hubungan yang baik supaya pelajar itu selesa untuk belajar. So yang kedua adalah teknik berpusatkan pelajar, di mana teknik ini guru hanya sebagai pembimbing. So murid digalakkan untuk bertanya dan terlibat aktif dalam pembelajaran. 3 teknik dan kaedah pengajaran yang digunakan oleh Cikgu Wisma. Yang pertama adalah penekanan kasih sayang dan sabar, di mana Cikgu Wisma membina keyakinan dalam diri pelajar supaya mereka bersemangat untuk belajar. Sebagai contoh, Cikgu Wisma mendengarkan masalah yang dihadapi oleh muridnya, terutama sekali dalam masalah pembelajaran. So, yang kedua adalah penekanan nilai, di mana Cikgu Wisma sangat ikhlas dalam mengajar anak muridnya. Sebagai contoh, Cikgu Wisma boleh dijadikan sebagai role model oleh anak muridnya. Dan yang terakhir sekali adalah penggunaan teknologi maklumat. Sebagai contoh, Cikgu Wisma menggunakan video animasi sebagai alat bantu mengajar untuk menarik minat mereka belajar. Melalui wawancara insan guru profesional yang telah kami diadakan untuk bulan kami memiliki guru yang terbahagi kepada 2. Yang pertama, guru dari dalam bidang. Yang kedua, guru di luar bidang. Bagi guru di dalam bidang pula, Cikgu Mastura yang dikenali oleh Cikgu Mastura, dia telah diajukan soalan. Beliau mengatakan bahawa untuk menjadi seorang guru insan guru profesional perlulah memiliki sikap peribadi yang teknikal dalam pengajaran beliau. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila memiliki sifat teknikal, ini akan membuatkan pelajar tersebut lebih memiliki sifat terbuka untuk belajar serta minat untuk belajar dalam bidang teknikal. Selain itu, dalam guru luar bidang pula yang dikenali oleh guru Wisma Riza, ini pendekatan beliau digunakan untuk menggunakan pendekatan ikhlas waktu pengajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila ikhlas melakukan satu perkara, akan membuatkan pelajar tersebut lebih mudah untuk belajar. Seperti pendekatan Cikgu Wisma Wizah menggunakan pendekatan psikologi dengan memberikan ganjaran apabila pelajar beliau melaksanakan tugasnya ataupun telah menyiapkan tugas dengan lebih cepat. Dengan kesimpulannya, saya berpendapat bahawa apabila kami menggunakan atau menginterview guru di dalam bidang ataupun di luar bidang, akan memberikan banyak manfaat kepada kami ataupun kepada kumpulan kami dengan memberi gambaran jelas bahawa apabila menjadi guru kelak, kami perlulah adanya sifat-sifat tersebut untuk menjadi seorang guru yang berjaya serta mampu mendidik anak-anak bangsa pada masa hadapan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. So bagi saya punya refleksi sendiri, terdapat persamaan yang dinyatakan oleh Cikgu Wisma dan juga Cikgu Mastura, iaitu dari aspek ketabahan. Kita perlu tahu bahawa guru bukan sahaja mendidik di dalam kelas, namun guru juga perlu membentuk setiap murid agar menjadi insan yang berguna. Terdapat juga perbezaan yang dinyatakan oleh kedua-dua guru ini, iaitu bagi Cikgu Wisma, beliau menekankan nilai kasih sayang kepada murid. Selain manakala bagi Cikgu Mastura pula, beliau menekankan faktor keselesaan di dalam bilik darjah. Hal ini jelas menunjukkan bahawa perbezaan ciri yang diaplikasikan oleh guru umum iaitu Cikgu Wisma dan juga guru bidang iaitu Cikgu Mastura. Secara keseluruhannya, wawancara ini memberi saya inspirasi untuk terus memupuk minat saya untuk menjadi seorang guru pada masa akan datang. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Melalui sesi wawancara bersama kedua-dua guru IGP Bidang dan IGP Umum, Cikgu Mastura menekankan tentang kepribadian seorang guru perlulah memiliki sifat, minat dan cinta untuk mengajar. Hal ini kerana adanya sifat ini, seorang guru dapat mengajar dengan seronok dan yakin. Berbeza pula dengan Cikgu Wisma yang menekankan tentang semangat yang perlu ada dalam diri seorang guru. Ini kerana apabila seorang guru bersemangat, maka pelajar juga akan terus bersemangat untuk belajar. Apa yang menarik perhatian saya adalah perbezaan antara kedua-dua guru ini sangat memberi impak yang tinggi kepada pelajar dan generasi yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, melalui wawancara ini saya dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai profesion perguruan ini, khususnya bagi dua konteks yang berbeza, iaitu guru bidang dan guru umum. Bagi guru bidang, kami telah menjalankan wawancara bersama dengan Cikgu Mastura ataupun Cikgu Aryati Mastura, di mana beliau menekankan konsep kemahiran teknikal, inovasi dan kreativiti dalam bidang pengajarannya, iaitu reka cipta. Dan juga Cikgu Aryati ini menekankan konsep ataupun menerapkan pendekatan psikologi pelajar, di mana Cikgu Aryati akan memahami terlebih dahulu karakter ataupun latar belakang pelajar untuk disesuaikan dengan kaedah pengajaran harian. Bagi Cikgu Wisma Rizah pula, kami telah menjalankan wawancara untuk guru umum bersama dengan Cikgu Wisma Rizah, yang mana Cikgu Wisma Rizah ini menekankan konsep pedagogi dalam pengajaran harian, dan juga beliau menekankan konsep 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, untuk diterapkan dan untuk menjadikan pembelajaran bagi setiap pelajar adalah seimbang. Dan juga Cikgu Wisma Rizah ini menekankan konsep komunikasi dua hala bersama pelajar, di mana cikgu ini boleh mendekatkan diri ataupun merapatkan hubungan sesama dengan pelajar supaya pelajar boleh berfungsi masalah, meluah, dan cikgu ini boleh memberikan pandangan dan pendapat kepada pelajar tersebut. Manakala persamaan yang saya perasan bagi kedua-dua cikgu ini pula adalah kedua-dua ini menerapkan nilai kasih sayang ataupun menerapkan pendekatan psikologi pelajar, kasih sayang dan hormat sesama pelajar, supaya pelajar lebih selesa dan lebih yakin untuk belajar dengan kedua-dua guru ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sesi wawancara bersama kedua-dua guru IGP Bidang dan IGP Umum, saya semakin memahami bahawa pembentukan kepribadian guru dalam asas menentukan kejayaan seorang pendidik. Kedua-dua guru ini secara konsisten menegaskan kepentingan nilai kasih sayang, kesabaran, profesionalism, khususnya dalam aspek pengurusan bilik darjah dan pengajaran. Apa yang menarik perhatian saya ialah persamaan ketara antara guru bidang dan guru umum dari segi pendekatan mereka yang mesra, kreatif, prihatin terhadap keperluan murid. Namun demikian, terdapat juga perbezaan yang jelas, terutamanya dalam aspek khusus berkaitan bidang masing-masing. Guru bidang dilihat lebih fokus terhadap penguasaan pengetahuan dan kemahiran teknikal, manakala guru umum lebih memberi penekanan pembangunan sasiah dan keseimbangan emosi pelajar. Pengalaman ini membuka minda saya bahawa untuk membina kepribadian guru yang unggul,
kepada seorang murid itu tidak terhad kepada satu bentuk pendekatan sahaja. Seorang guru perlu fleksibel penguasaan kemahiran menyeluruh serta sentiasa menyesuaikan diri dengan keperluan pendidikan semasa. Justru, saya menyedari bahawa pembinaan atribut kepribadian guru bukan sekadar berkisar kepada pengetahuan dan kemahiran, tetapi juga melibatkan kesediaan diri untuk berubah dan meningkatkan kualiti diri dan memberikan impak positif kepada perkembangan murid. Sekian, terima kasih.